Okay guys, itu rakan saya kat depan. Yang menggunakan Centra V-Strom Suzuki. Sambil-sambil tu nikmatilah keindahan suasana pagi di Sawah Padi ya. Kawan saya ni dulu ni dia pun guna X-Max juga. Entah macam mana lah dia teracun dengan V-Strom ni. Enjoy the view guys, enjoy the view. Once again, I like to say, nikmatilah pemandangan keindahan suasana pagi di Bendang. Jam sekarang menunjukkan pukul 6.45 pagi. Morning guys, morning. Kita sambung balik. Borak-borak. Sekarang ni kita berada dekat Jalan Raja Muda. Okay. Kita masuk bahagian kehijauan. Ya, kita masuk bahagian kehijauan. Guys, sunset guys, sunset. Allahu Akbar, Masya Allah. Hampir nak dekat dah guys. Hampir nak dekat dah. Guys, sekarang kita berada di kaki bukit dia ni. Nak sampai menuju ke tempat dia. Sikit dia bertahan kat tinggi lah. Woi guys, curam juga ah. Ini boleh sagat motor aku ni. Boleh layan. Guys, kaki bukit. Orang hiking ni, yang banyak hiking. Nanti kita sambung balik ya. Tu ada tu, apa?
Halo makcik-makcik. Okay guys, kita dah habis di atas, kita turun bawah. Buah Kelam. Ni turun ni nak cari kopi ni. Assalamualaikum guys. Okay. Kita sekarang mencari sarapan pagi ni. Asal kita kena ke kanan lah sebab asal ni pada besar. Kanan. Tak kita sekejap akak wave sana. Sekejap akak wave sana. Betul? Tak. Tak. Dah lambat dah. Kita sekarang melalui kawasan sawah padi dan keadaan cahaya yang boleh menampakkan sekitar dia. Hari kita naik sikit. Kedai-kedai makan pun tak jumpa lagi. Perut dah bunyi-bunyi. Alhamdulillah guys. Tadi dah sarapan tadi. Dia punya curry pop kat sini. Dia punya daging besar ibu jari lah. Setengah ibu jari daging dia. Allah Akbar. Merasa lah juga daging dia. Kenapa dekat Kuala Lumpur tak ada macam tu? Murah pun murah. Ya, ilaha illallah. Masya Allah. Guys, still lagi masih di place ni. Enjoy the moment of the view again. Kita nak pergi ke Padang Besar ni. Guys, tengoklah ini. Buah apa ke ni? Jika anda tahu, sila komen. Masya Allah. Bagilah komen. Cuba teka, ini buah apa? Guys, ada lagi soalan ni. Cuba teka, ini kilang apa? Adakah ini kilang beras? Kilang batu? Kilang simen? Cuba teka. Kilang. Berdegup jantung saya melepasi pondok polis tadi. Oh, Masya Allah. Thailand. Hari dekat-dekat area sini je lah. Padang Besar. Bandar Sempadan. Pak tu. Kita berada di dekat dengan ikon bulatan Padang Besar. Yeah. Ini dah kot sempadan dia. Ni nak ambil gambar depan. Ini sempadan dia kawan-kawan. Siapa yang tak pernah pergi sini, mari aku tunjuk. Ini dah dia. Tu tanya depan. Tanya polisi. Ini dah apa? Dah ni ke?
Okay. Guys, rambang mata guys ni. Macam-macam ada kat sini. Kakak kalau kau nak jalan, tinggal kat kita dekat kedai makan atas tu. Gila, betul lah. Yang dekat atas tu ada apa? Yang dekat atas sana. Tak, kita rawat dulu lagi. Kita fikir kat mana. Nak. Terus ni dekat Fendi. Itu mana boleh keluar? Ya. Jeng jeng. Jeng jeng jeng. Oh, alamak, alamak, alamak. Alamak. Yeah. Lepas, alhamdulillah. Kalau macam ni, Fendi nak marah saya pun marah lah. Dan apa? Cucu mak. Apa? Cucu mak. Tapi dia wangi macam lemak-lemak baik. Good afternoon. Assalamualaikum. Jumpa lagi pelik. Daulat Kuantu. Assalamualaikum. Guys, we are back. Sikit lagi nak sampai ke destinasi. Pak Mat Western. Kita tengok apa yang special sangat kat sini. Air dah dapat air. Ini dah. Jom kita makan. Tengok. Sedap ke macam mana ni orang kata sedap ni. Kan? Oh lama kau. Alamak. Ambil aku tak foto lagi. Bismillah. Makan lah. Bola ada pas. Bola dia lurus. Taklah mi goreng. Ini kau betul bol. Kita makan dekat Senawang tu. Orang beza dia. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Sekarang dekat Bukit Gentang. Kita on the way nak balik KL. Okay, dah makan dan minum. Harap perjalanan semua selamat dan dipermudahkan olehnya. Amin. Jumpa nanti next video. Okay guys, alhamdulillah kita sudah sampai ke KL, Jalan Duka Shell dengan 2 jentera, kekuatan 2 jentera, 1 B-Storm dan 1 X-Max. And what? Kita semua enjoy the video dan buat. Okay, ciao. See you for next video. Bye.